Okey, sekarang adalah untuk sesi ke-6 iaitu bahagian add-on store. So dekat Cari Tapak kami bukan sahaja bantu anda untuk leverage our data, menggunakan our data existing vendor, tapi kita juga bantu anda untuk tingkatkan anda punya sales, not only jual tapak namun untuk tambah passive income melalui jualan tambahan ataupun bahasa Inggerisnya kita panggil sebagai add-on items lah. Kalau anda nampak kat paparan skrin saya di sebelah kiri ni ada add-on store. Anda sebagai event organizer boleh letak tambahan-tambahan barang-barang seperti ini. Pallet, power plug, 13M, 15M, sidewall dan apa sajalah requirement-requirement yang boleh menambahkan income anda. So macam mana nak buat adalah tekan add template. Okay. Letak nama, description, produk ke ataupun service. Okay. Description item ni apa dia secara keseluruhannya. Harga unit ni berapa. Sort order anda biarkan. Has quantity dengan aktif anda biarkan je and then tekan create. So apa yang anda akan jadi nanti dia akan jadi macam ni dekat depan ni. Power plug 15M bulat contoh kan, ada aktif. So macam mana nak tengok siapa yang order atau tak dekat anda? Anda tekan kat sini to order spending. Ni adalah nama event anda, welcome to Cari Tapak. Anda tekan kat sini vendor request. So anda boleh nampak ramai dah mohon dekat sini. Okay. So untuk action dekat sini awak nampak sini dah ada pending approval, awak boleh approve kan ataupun reject. So bila dia bayar automatic status akan bertukar jadi paid macam kat depan ni. Segala request vendor-vendor anda untuk that particular event saja anda boleh download report kat sini, hantar kepada supplier. Semudah itu.